Assalamualaikum adik kakak semua dan sahabat-sahabat Fishband. Bertemu kembali kita di channel Masak-Masak Fishband ni. Hari ni kita ada satu resipi baru yang Fishband nak kongsikan dengan adik kakak semua. Resipi ni pun berasal daripada petani juga. Baru ni dah Fishband ada menghadiri majlis perkahwinan anak sahabat Fishband di petani ni. Jadi hidangnya ni dia hidang di untuk nasi pengantin lah. Nasi pengantin kita di tani duduk kampung guys. Kita pergi lah majlis nikahnya. Jadi dia buatnya air percik. Jadi nama resepi kita ni air percik goreng petani. Dia nasi pengantin dia banyak karga lah lauknya, antara dia buat air percik. Tapi percik pengantin ni dia buat seko, dia tidak kerak. Style nasi pengantin di sana tu kita makan tu. Jadinya cuma kalau kita nak buat makan di rumah kak, kita boleh kerak kecil-kecil lah. Tapi kalau nak makan seko gini pun boleh, tak sekerak. Mula-mula kita sediakan seekor air untuk buat air percik goreng petani ni kita kena ada air seekor. Resipi ni untuk seekor air. Air seekor ni Fishband tak kerak lah. Fishband pakai cuci buah perut gapo kak. Kita ikat kaki tangan je gitu. Kalau adik kakak nak makan nak kerak kak, boleh lah kerak kecil-kecil. Cuma beza dia sama ya, cuma air ni beza kerak dengan tidak kerak. Kita sediakan air seekor. Air ni kita kena kukuh dulu dah. Kena kukuh. Ni bahan kita nak guna untuk kita sapuh di air tu sebelum kita kukuh air tu. Kita guna 4 ulah bawang merah halus, 3 ulah bawang putih dan juga setengah inci halia. Buah halia besar-besar jari clicking tak apa dah. 3 karga bahan ni kita kena blender dulu dah. Kita buah air sikit lepas kita blender sampai lemak. Pergi blender. Sebelum kita nak blender tu kita masuk ke satu sudut teh garam. Airlah sikit. Boleh ke blender blender sampai lemak. Lepas kita blender bahan tak ni, kita pun camur dia air ni rata-rata camur bahan kita blender tak ni dia air ni. Camur pun habis di kulit air, tubuh air, perut air mana tu. Lepas kita camur siap-siap semua ni kak, bolehlah kita kukuh dah. Kukuh dah ada kukuh stel. Fishband tunjuk ni kira resepi asli lah ni, air percik ni. Mana kalau kita tak ada bakar gapo kak, kita malah bakar, kita goreng lah. Lepas kita camur dah rata-rata bahan kisar tak ni di air ni, bolehlah kita kukuh dah. Ni kalau ada lebih bahan kita kisar tak ni, ada lebih lagi ni, kita letak tepi dah. Jadi kita jangan buai lagi, tak tepi dulu. Sebab bahan ni kita akan guna pula bila kita nak goreng air ni, kita akan sapu sekali lagi dah. Tujuan kita kukuh air ni nak dia masuk dalam lah, kalau takut tak masuk dalam. Gitu. Bila kita nak kukuh tu kita ambil dah pandai selah. Kita soyak kita bubuh lah perut air tu dah. Air ni kita kukuh selama lebih kurang 10 ataupun 15 minit lah. Nak isi air ni masuk sikit, ada pejar sikit dah. Okey. Ni bahan untuk kita buat kuah air percik ni dah. Bahan dia nya kita guna 10 takar cili kering. Kita kerak kecil-kecil, kita rendam air panas supaya lada kering ni lembut, mudah tu nak blender. 5 ulah bawang merah halus dan juga 4 ulah bawang putih. Bawang merah, bawang putih ada kering ni kita nak blender sampai lumak dah. Dan juga secubit belacan. Belacan ni kalau orang tak boleh makan belacan, tak payah bubuh lah belacan tu. Ni Fishband tak bubuh belacan sebab mama Fishband tak boleh makan belacan, jadi kita tak bubuh. Jadi kalau resipi asal dia bubuh belacan. Belacan tu besar jari clicking lah.
Sabu-sabu radu gitulah. Gotel-gotel saja clicking ingat bubuh dah belacar tu. Kalau bubuh belacar lagi sedap kuah dia ni. Kalau tak bubuh belacar tu pun sedap dah. Mana belacar tu pilihan dah. Orang tak boleh makan belacar tak payah bubuh. Kalau orang boleh makan belacar, bubuh dah belacar tu sikit. 3 perkara bahan ni kita blender sampai lumak dah. Buhai sikit. Lepas tu kita masuk ke bahan hak kita blender untuk buat kuah air percik saat ni tu ke dalam periuk. Masuk ke air. Air tu kita buh dalam 500 ml dulu. Dia ada sepi air kapur ni, kita cara kapur dulu ni tak ada sukat teh sebenarnya. Dia kita tua dulu pakai agak-agak gitu kan. Cuma kita ni kan kita ejah-ejah situ lah deh. Kita bubuh dulu 500 ml air ni. Kita jangan bubuh banyak sekaligus takut dia cair. Kan nampak dia pekat banyak, kita tambah lah pula sikit-sikit gitu. Lepas tu kita masuk ke 500 gram santan kelapa segar. Setengah kilo deh 500 gram ni. Kacau-kacau dulu. Bila kita buat sate tu, ni kita tak letak atas api lagi ni dah. Kita kacau teragak dia ni. Sate kita buat dalam freezer dia gitulah. Kita ketok sikit. Lepas kita kacau-kacau tu, kita pun akak tak terdapur dah. Tak terdapur kita buka api. Api jangan besar sangat. Buka api kita kucah lah. Sapalah sate ni mendidih dah. Nampaknya kuah percik kita gelegak dah. Bila dia gelegak tu kita masuk ke air asam jawa dah. Air asam jawa ni kita ambil paste asam jawa sebanyak 1 sudut teh. Jangan 1 sudut teh gombu, 1 sudut teh perih. 1 sudut teh sekat teh biasa. Lepas kita campur dengan sedikit air. Kenyek kita buah dalam ni lah. Lepas tu kita masuk ke gula. Gula ni kita buah 2 sudut makan dulu. Nanti pas ni kita kena terah pulak. Kalau rasa kurang manis, kurang masin, kita tambah pulak dah. Garam kita buah 1 sudut teh dulu. Bubuh dah tu. Sebab selera kita, tekak lidah kita ni beza dah. Ada orang tu jenis orang nawa, ada orang tu jenis makan masin. Ada orang ni makan manis. Tapi kita nak masuk ke kita ni, rasa dia tu biasa cukupnya, biar sedap lah. Mana biar imbang. Tidak manis benar, tidak masin benar, tidak masin benar. Gitu. Biar imbang molek lah baru kita sedap makan. Ni kita nak ambil terada sikit kuah dia ni. Tak tahu rasa masin, manis, masin tu cukup molek ke tak. Masin tu tak boleh masin benar kuah percik ni. Dia masin nak biar ada hawa-hawa je. Sebab tu kita bersudut teh kecil sikit ya. Asam jawa saat ni tu. Dia campur dengan belakang dia sedap lah apa rasa. Saat ni kuah dia ni fish band terada. Mana rasa sedap molek dah. Masin, manis. Asam jawa berasa belakang dah belakang ke apa. Lepas tu untuk memekat ke kuah air percik kita ni, kita kena bubuh air bacur hai tepung beras dah. Buah air bacur hai tepung beras. Tepung beras tu kita ambil lebih kurang dalam sudut makan, kita bacur dengan sedikit air, kita buah dah ni. Untuk pekat kuah air percik ni. Sebab air kuah air percik ni kena pekat, kalau cair kita mau dia air bahan tak pekat. Kena pekat sikit. Bubuh. Tu air bacur hai tepung beras. Tebus sikit dulu. Dia kuah air percik ni pun tidak pekat sangat dah. Kalau pekat dak aja dia koleh pula. Bus sikit lagi.
Lepas kita baca air, baca air tepung beras tak ni, di kuah kita pekat kita dah. Kat sikit nak tunjuk ke penonton kita ni. Pekat setara tu dah. Ni dia panas ni pekat setara tu, dan bila dia sejuk panas kat dia pekat lagi ni. Gitu. Boleh lah tu. Sempurna molek dah. Kuah air kucing kita tu. Dan untuk pengetahuan adik kakak semua penonton Fishbane channel ni, setiap masuk ke Fishbane ni, Fishbane tidak guna perasa tiruwe ke apa, tak guna dah. Kita guna bahan-bahan asah hak asli zaman dulu. Mana gula garam gitu ya kita guna. Mana sejawa pun sejawa asli kita guna, kita tidak guna perasa ke apa. Sebab Fishbane buat ni ikut cara tradisi orang dulu-dulu lah. Masuk ke asli dulu-dulu. Gelegak molek dah, pekat molek dah, rasa pun cukup molek dah. Habis tutup api dah. Kita tutup api, letak tepi dulu kuah air kucing kita ni, sebab kita nak proses air tu pula. Okey. Nampak tu adik kakak semua, air kita kukus saat ni masak dah. Oh, kemas molek, pejam molek isi dia. Kita tunggu dia sejuk sikit dah, kita buat tubik pada gas ni. Panas nak pakai tak ni. Boleh akak tubik pada kukusan tu. Air ni pas ni kita akan goreng pula dia dah, kita akan goreng dah ni. Oh, sedap molek bang repuh dia tu. Oh, aroi cemong. Kita panaskan minyak. Bila minyak ni panas, bolehlah kita goreng air hak kita rebus, hak kita kukus tadi dah. Air ni kita goreng sampai dah garing lah kulit luar dia tu. Dia garing kuning kulit luar dia tu. Masa Fishbane di majlis nikah di Padai Gutani tu, dia goreng seekor gini lah air ya. Dia nak buat air percik pengantin tu. Jadi kalau adik kakak berasa payah nak goreng seekor gini, boleh kerak kecil-kecil air ni dah. Masa kita nak kukus tadi tu, kita kerak potong kecil-kecil selalu. Kita kukus, lepas kita kukus, kita goreng dalam minyak lah. Jadi ni dalam video ni Fishbane nak tunjuk cara asli dia buat air percik nasi pengantin kita makan di tani hari tu. Gini lah dia buat. Kita kena goreng seekor gini. Tapi kalau adik kakak nak makan goreng seekor gini, boleh goreng gini. Lagi sedap. Mana kita nak makan pohon, kita sayur seru ni. Oh, nyaku aroi. Kalau kita balik-balik lah air tu dah, biar dia garing kelakar tu. Pas satu perkara lagi nak oyak ke adik kakak semua dah. Tujuan kita kukus dulu air tu, nak beri dia masak dalam sekarang. Pas satu perkara lagi, bila kita kukus dulu air ni, bila kita goreng, air ni dah akan garing luar, dia akan juicy dalam. Mana isi dia akan lembut lah dalam tu. Dia akan rasa berapa, rasa isi tu lembut, berjus, sedap makan. Dia garing luar, dia lembut dalam isi air ni dah. Dia tidak akan jadi kejing. Kata apa kata. Tu. Dan kita goreng dia berbanyak masak. Bila kita kukus dulu ni. Dia repuh-repuh atas dia tu akan segar dalam isi tu bila kita kukus. Gitu. Bila kita nampak air tu garing dah sebelah kak, kita balik lah. Nampak tu, oh garing kuning molek kata. Garing keemasan. Kita balik tu, kita garing pula sebelah lagi tu. Dia air dia salut dengan repuh, kita kukus, biar kita goreng ni, garing gini lah kulit luar dia tu. Ni sedap dia makan ni. Sedap cemong makan ni. Tak siap lagi ni. Untuk goreng air baru ni.
Kita balik sekali lagi dah. Nak beri dia garing sikit lagi air ni. Oh, comel molek, comel molek. Sedap molek bang. Ni air yang kita goreng saat ni. Masak dah. Oh, garing molek dah. Kita akak dah dah. Kita akak tak ada pinggir dulu, tak tepi dulu untuk proses seterusnya. Kita sediakan kuali. Lepas tu kita masuk ke kuah percik kita masak dah. Hak masak itu. Kita bubuh lah kuali dulu. Buka api perlahan. Api jangan besar, bukan api kecil ya. Kuali ni kita guna kuali bukan goreng air tak ni. Kita bubuh kuah percik ala kuali ni, kita kucak-kucak gini dah. Kita bubuh sikit dulu kuah percik ni. Api tu jangan buka besar dah, buka kecil ya api tu. Kita kucak-kucak dulu. Nampak tu. Kuah dia ni akan tukar dia warna gelap sikit. Lepas tu kita bubuh lah air yang kita goreng saat ni dalam kuah percik ni dah. Bila kita bubuh air tu gak, kita gaul lah dengan kuah tu. Gaul rata-rata. Cucu atas air tu. Bila kita cucu gak, dia sambil kita cucu tu dia legak tu gak, kuah ni akan lekat di air ni. Dia kira dipekat, dia akan palut di air ni, akan lekat di air ni. Comel lah air percik goreng kita ni. Nampak tu. Bila dia legak halus-halus tu gak. Kita guling-guling kuah dia di air ni. Dia palu molek serah molek Dia lekat Oh, sedap tu sedap ni, sedap cemong ni makan pani ni. Kita gaul ni sampai kuah dia tu lekat di air ni dah. Sampai dia pekat lekat lah. Kita kena tudung dulu dah. Untuk dia bila kita tudung ni kuah ni akan lekat di air tu. Gitu. Jangan tudung lama, tudung betal lah, seminit 2 gitu ya. Kita nak dia air tu, kuah air tu lekat di air tu, pekat molek tu. Nampak tu. Bila kita tudung tu, kuah dia tu lekat molek di air, nampak tu, kilap molek tu. Comel tu jadi tu. Ni bila kita buat air seka. Kita kerak kecil-kecil pun tak apa. Dia akan jadi gini juga rupa dia tu. Bila kuah dia tu kita tudung, dia pekat molek, dia akan serah di isi air tu. Nampak tu. Bila kuah dia pekat molek lekat dah di air tu kan. Ni boleh angkat ni. Boleh kita angkat untuk dihidangkan dah. Okey. Bila kita angkat, kita hidanglah atas nasi kuning gini. Bila kita letak atas nasi kuning gini ni kan, kuah lebih halal kuali saat ni tu, kita cuculah atas air tu. Kuah lebih kita guling air halal kuali saat ni kan. Kita bubuh atas dia. Nampak tak dek kakak tu? Comel ke tu? Pusing-pusing. Nampak tu? Ya, air percik ni kena makan nasi kuning gini lah. Ni lah dia. Air percik goreng patani. Kita makan di majlis nikah sahabat kita di Paderu. Gini lah cara dia buatnya. Dia atas nasi kuning gini. Nak makan panik, gak cobek lah.
Biasanya dia hidupkan di depan pengantin lah. Nampak tu? Comel ke tu? Maka dengan ini siaplah resepi kita hari ini untuk dimakan bersama keluarga. Inilah dia ayam percik goreng patani daripada Fish Bank. Siapa-siapa nak makan ayam percik goreng patani gini, bolehlah buat di rumah deh. Makan dengan keluarga. Oh, sedap molek, arai bercemong-cemong. Kita pun nak makan dah. Mama kita duk tunggu dah. Jemput makanlah belakang. Siapa-siapa hak selia tu, ada jauh-jauh selia tu, buat sendirilah deh. Mudah je buat dia. Kita pakat buat tolong-menolong dengan ahli keluarga kita, cepat siap. Selamat makanlah belakang. Jumpa mula pula. Assalamualaikum. Bye-bye.